bersama dengan Muallimah Siti Aminah sebagai ikon gigi daerah Besut, dan dibantu dengan anggota ataupun ahli kelab Doktor Muda Sepaka dengan murid prasekolah. Dan ini juru gambar kelab Doktor Muda. Dan murid-murid PPKIBP. Ini bagi kumpulan yang pertama. Ada penonton-penonton. Okey. Sekarang gosok lidah. Lidah. Gosok lidah. Lidah. Gosok lidah. Lidah kena gosok. Okey, boleh basuh mulut. 2 minit sudah cukup. Okey, basuh. Jalan elok. Tengok tu. Giliran untuk tahun 1 dan tahun 2. Ya. Iya. Zaire. Sebelum kita pergi ke bahagian simulasi menggosok gigi, yang pertama Muallimah nak tanya. Hari ini Muallimah bertugas sebagai IGG. IGG maksudnya ikon gigi. Ia tugas sebagai sukarelawan yang mana perlu bertugas apabila ada ruang dan waktu untuk komuniti. Hari ini Muallimah bersama komuniti sekolah, maksudnya pelajar sekolah. Dan sepanjang tahun Muallimah perlu buat 9 aktiviti untuk kesedaran, kebersihan dan kesihatan. Baik. Sekarang ini bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia sangat risau. Kenapa? Kerana awak generasi kecil ni yang akan jadi generasi dewasa nanti tidak suka gosok gigi. Betul atau tidak? Tidak rasa seronok untuk gosok gigi. Betul atau tidak? Tidak mahu gosok gigi. Betul atau tidak? Jadi tugas Muallimah selaku IGG, minta awak pergi duduk 3 orang sini, 3 orang sana, belakang 3 orang. Jangan berkumpul. Okey. Tugas Muallimah ialah menyedarkan awak kepentingan gosok gigi. Awak tahu tak penting kita gosok gigi? Penting atau tidak gosok gigi? Penting. Sekarang ini dalam 100 orang, hampir 50 orang yang gigi dia rosak. Dalam 100 orang, lebih daripada 50 orang gigi dia rosak. Kalau dalam
lingkungan kita ni hanya berapa kelas saja, tak sampai 100. Cuba tengok kiri kanan kawan awak. Ada tak hak gigi dia tak rosak langsung? Cuba cek, ada tak? Siapa dia gigi dia tak rosak langsung? Mari sini, Muallimah nak bagi hadiah. Siapa dia yang tak rosak langsung gigi dia? Mari sini sekarang. Muallimah nak bagi hadiah. Okey, mari sini. Senyum. Jom. Mari sini, bangun. Cepat. Pengawal KDL cuba cek gigi siapa yang tak rosak langsung. Tak ada pun hitam, tak ada pun gigi dia berlubang. Gigi Mencari dia bersih, comel. murid yang gigi tak Cepat, nak bagi hadiah ni. berlubang ada kesan hitam. Mari. Cepat. Mari, Muallimah nak bagi hadiah. Mari, siapa dia gigi dia comel, tak rosak. Mari, bangun. Mari sini. Lagi cepat. Lagi. Ashraf. Ya Allah tu. Muallimah akan cek Nanti kita cek. Okey, lagi. Siapa lagi yang berani sahut cabaran? Mari. Tak ada dah. Takut dah lama-lama senyum sikit, kau boleh je gigi comel. Okey, 2 orang. Lagi. Cepat, ketika Muallimah mari. Mari. Jangan takut. Mari sini. Lagi. Siapa lagi yang gigi dia comel? Tak ada kerosakan. Putih. Ini Tidak ada sikit pun hitam. Cepat. Mari. pula. Laju. Hai. Mari sini. Ni ada ni apa ni gigi awak ni? Okey, kita pergi bersih lah. Lulus 1, buka. Lulus. Okey, 2 lulus. Dua lulus. Bagus ke Ashraf? Buka. Alah, tak lulus. Buka. Alah, tak lulus. Buka. Tak lulus. Buka. Lagi. Okey, lulus. Buka. Tak lulus. Tak lulus. Tak lulus. Ya, okey, tutup. Okey, tak lulus. Tak lulus. Lagi. 3 orang ni lulus. Tepuk untuk mereka. Okey. 3 orang ni kerana berjaya, Muallimah hadiahkan berus gigi. Nanti dulu, seorang 1. Okey, Ustaz, ni gambar. Mai, ketemu dia. Awak ni gambar. Ialah gigi yang rosak, di mana di gigi dia ada lubang. Betul, 1 poin. Yang kedua, ada plak-plak kekotoran ataupun bekas makanan. Hak melekat lama, warna itulah dia karies gigi. Cuba cek gigi awak sekarang. Okey, tadi. Ada tak gigi awak warna kuning? Berus? Okey. Berus gigi ni tugas dia untuk kita bersihkan gigi kita. Okey, sekarang Muallimah nak awak guna lidah awak. Cuba awak rasa gigi awak. Ada tak rasa kasak-kasak? Tak licin. Cuba rasa sekarang. Buat. Kalau licin ke, kita kena gosok gigi. Sebab awak rasa hak kasak tu lagi berat lah. Hak awak rasa licin tetapi di celah-celah gigi awak ada rasa ketat. Tidak licin. Okey, sekarang kita cuci ni. Kita kena cuci selama berapa minit? 2 minit sahaja. Berapa minit? 2 minit sahaja. 2 minit 2 kali sehari. Okey, sekarang buka mulut. Kita akan masuk bahagian belakang gigi.
cikgu tu abang gigi. Berikan cikgu. Lah. Ya. Dua. Tiga. Okey. Misi kita ialah balas gigi 2 minit 2 kali sehari. Semua sekali sebut. 2 minit 2 kali sehari. 2 minit 2 kali sehari. 2 kali 2. Okey. Terima kasih. Okey, naik atas, naik atas. Nampak dah? Mana pinggir hand kita ni? Naik, jaga ni.